Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua yang menonton video ini. Okay, kita balik dengan update untuk Bitcoin punya technical analysis. Ini adalah charting 1 hour ataupun 1 jam lah. Alhamdulillah semalam saya ada update juga. Kita naik 5% lah juga. Ini saya tarik price range. Saya tarik dari putih lah, senang sikit anggaran sebab saya zoom je. Sebab wick kat bawah ni pun boleh katakan sini kawasan 26 September sampailah 26 September lah, sebab dia 2 hari consolidate dia sideways 2 hari. Jadi di kala 26 hari bulan September ni dia adalah sentuh wick, dia adalah buat wick dan menyentuh kepada line support ni 108,000. Dan semalam alhamdulillah dia buat kenaikan. Memang volume kat bawah ni pun kat bawah ni sekitar 29 kat bawah ni memang volume pun cantik, menandakan breakout tu bukan false breakout lah. Tapi sekarang pun dia, lepas dia dah naik, dia mengejar kepada semalam saya buat update, tak silap saya dia masih berada di tengah-tengah ni lah. Dia tak sentuh lagi kotak purple di atas ni. Dan alhamdulillah dia bergerak ke arah liquidity sebab ada fair value gap di belah kiri ni 114,600 sehingga 115,000, tapi dia tak sentuh lagi lah. Dia hanya bagi wick dekat 114,000. Untuk yang tak tahu, dia kotak purple ni adalah fair value gap, iaitu candlestick di sebelum dan selepas akan buat kekosongan di tengah-tengah candlestick lah. Jadi candlestick merah ni tengah dia kosong, dia tak diapit oleh candlestick sebelum dan candlestick selepasnya. Jadi disebabkan kekosongan itu boleh dikatakan buyer dengan seller ramai di situlah. Jadi untuk technical, untuk price range sekarang, tadi saya macam ada buat line untuk key level sebab dia dah sekejap saya ulang balik lah. Sebab ini dia dari bigger picture dia turun kan. Dia turun. Sini FOMC dia turun. Turun sampai support. Dia pacak. Dia bounce. Lepas tu dia pergi bergerak ke arah liquidity di kotak purple ni. Dan dia turun sikit lah untuk correction. Lepas tu saya perasan macam ada wick lah dekat sini. 30 September 1 pagi. Jadi saya buat garisan dekat situ lah untuk menandakan key level. Tapi dia pecah juga Jadi sama ada dia nak test balik 113,450 ni dan terjun ke bawah, atau ini hanyalah smart money, atau boleh dikatakan institution besar atau retail besar dia macam nak trick lah kita yang bilis-bilis ni sebelum harga melonjak ke arah yang lagi tinggi lah. Jadi sebab tu dia buat pressure untuk selling, so orang lain pun menjual, jadi harga pun turun. Bila harga turun, dia pun masuk balik dan dia pump lah sampailah ke harga yang tinggi. Saya buat sini trend line dari sinilah. Ini ini boleh dikatakan key level lah. Sebab bila dia dah naik, dia reversal lah dari bigger picture tadi. Dia turun, dia naik, dia reversal lah maksudnya. Reversal. Itu bermaksud dia change of character lah, sebab dia dari downtrend kepada uptrend. Dan bila dah change of character, dia akan ada fasa break of structure pula lah. Sebab dia dah naik, dia retest balik, dan structure yang baru ni dia pecah kepada resistor ni. Jadi itu namanya break of structure, break off the old structure. So ini structure baru. Jadi selagi mana dia tak pecah, sekejap selagi mana dia tak pecah, boleh kata area sini lah
nak cantik sikit. Dia tak pecah line ni. Sebab ini asalnya support. So bila dia naik, dia turun, kalau dia test ini, mana dia resistant dah jadi support lah. Dia akan macam tu lah, resistant become support atau support become resistant. Kalau dia tak pecah, insyaAllah dia boleh naik. Dia mengejar balik liquidity purple ni, kemungkinan dia akan terus naik lah. Kita tengok dulu macam mana sebab tak ada siapa yang ada crystal ball untuk teka harga yang sebenar. Ini hanyalah lukisan semata-mata, entertainment semata-mata. Jadi untuk harga sekarang, dalam short term ni mungkin dia mengejar balik lah untuk test 113 ni, sebab dia ada key level kat sini. Asalnya dia bagi wick je, lepas tu dia naik, dia test purple, dia turun, dia deep sikit, dia terkeluar sikit. Boleh dikatakan ini adalah smart money punya intention lah. Jerung-jerung besar jual, selling off untuk dapatkan harga lagi rendah. So dia buat selling pressure, orang takut, orang lain pun jual. So nanti mungkin kalau dia jatuh sini dia boleh balik, ataupun mungkin dia naik balik, siapa tahu. Jadi untuk harga, tadi percentage saya tarik dari bawah ni, putih sampailah ke week sekitar 5.64% lah. Padu lah. Walaupun trade Bitcoin je 5% tu Alhamdulillah, InsyaAllah lah senang. Kalau coin-coin lain yang market cap lagi kecil dari Bitcoin, yang harganya lagi rendah dari Bitcoin, macam Ethereum ke, macam SRP ke. Saya tahu ramai kat Malaysia ni trade SRP sebab harga dia murah. Tapi sebab market cap dia tinggi dan harga dia untuk jadi Bitcoin kena darat lah market cap dia. Jadi sebab tu saya tak trade SRP, melainkan untuk untuk hantarlah dari satu exchange ke exchange lain. SRP paling laju, paling murah. Jadi ke mana harga lepas ni nak pergi? Seperti yang saya cakap tadi, mungkin dia akan test line putih ni sebab dia adalah key level yang inilah, selepas dia pecah ni, dia test sekejap, dia naik. Jadi bila dia pecah bawah, kita tengok sama ada dia masuk balik ke area ni ataupun dia test, dia jatuh bawah. Kalau jatuh bawah, dia test, dia boleh naik balik, asalkan dia tak pecah lah. Kalau dia pecah line ni, dia pecah line 112,000 ni, memang false breakout lah. Ataupun dia rehat dulu dekat sini, line resistance ni, sebab dia pecah. Asalnya dia line ni yang slanted ni, yang condong ni adalah resistance asalnya. Bila dia pecah, bila dia test balik, jadi resistance tu dah jadi support. Dia macam tu je. Resistance ni boleh dua, satu yang slanted macam ni, condong, ataupun yang melintang je macam ni. Tu pun resistance boleh jadi support, support boleh jadi resistance. Sama je lah macam slanted. Okay. Untuk sentimen, Nasdaq pun hijau, S&P 500 pun hijau. Silap saya hari ni jauh lagi lah. Bitcoin pun kalau in comparison dari semalam, sebab naik kan, naik sikit, hampir 1%. Ethereum pun 1.5%. Mana XRP? XRP tak nampak pula. Okay, untuk yang daily, WLFI ni coin anak Trump. Saros, Worldcoin, Aster apa ni? Siapa punya? Founder Binance, Perpetual punya coin. Saya rasa itu je kot update untuk hari ni. Minta tolonglah untuk subscribe account YouTube saya dan account TikTok saya. Kalau anda lihat saya rasa sebab video ni video penuh, saya hanya post di YouTube dan snippet hanya di TikTok lah. So track boleh funneling macam nak kata, audience track ke YouTube lah untuk video penuh. Dan saya akan post short juga.
Terima kasih lah yang follow dari hari first sampai ke hari ni. Terima kasih yang menonton juga. InsyaAllah kalau dah sampai 1000 subscribers, bolehlah buat giveaway ke apa. InsyaAllah. Sekian sajalah update pada hari ini. Kita jumpa lagi pada esok hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.